Anda berminat nak buat digital marketing dan anda terfikir kat mana nak belajar Google Ads kan? Jom tengok video hari ini. Hai, kembali lagi bersama host anda Adlan Khalidi dalam YouTube Dizik Digital, di mana saya kongsikan mengenai tips, triks, berita dan panduan membuat digital marketing untuk anda. So hari ini kita akan sentuh pasal Google Ads dan kat mana tempat nak belajar dia. Saya mula belajar Google Ads pada tahun 2017. Masa tu saya belajar sendirilah. So saya masih ingat lagi saya belajar menggunakan platform Google iaitu Skillshare. Masa tu platform Google dia guna Exit LMS. So memang kita kena self learning, belajar sendirilah, baca dan tekan step by step lah. Setiap satu topik tu dia akan ada ujian, mini quiz, dia akan letak di hujung ni. Saya suka belajar di Skillshare sebab dia ajar satu topik dan dia uji kita punya kefahaman. Dan last sekali bila dah settle semua, kita boleh menduduki test untuk dapatkan sertifikat daripada Google. Sertifikat ni bagi saya sangat penting sebab dengan sertifikat ni anda ada salah satu kriteria untuk apply jadi Google Partner. Kedua, anda boleh belajar melalui YouTube. So, anda boleh belajar di YouTube sebab ada banyak YouTuber luar negara, especially daripada Amerika, daripada UK yang memang kongsikan tips-tips ni. Ni antara mereka yang saya dah follow, Neil Patel, Adam Erhard. Selain pada di YouTube, ada juga di TikTok. Mereka ni mungkin mereka lebih selesa di marketer yang muda. Ada yang dah pernah berpengalaman bekerja dengan Google sendiri. So mereka pun ada di TikTok dan ada juga di YouTube. Yang ketiga, jika anda jenis suka membaca artikel ataupun tutorial, anda juga boleh dapatkan di Udemy ataupun Skillshare. Dia yang lebih detail dan lebih mudah difahami lah daripada yang official tadi, Google Skillshare. Yang ni lah daripada course creators, daripada orang yang mengajar. Yang keempat, sebenarnya ada juga kelas-kelas yang ada di Malaysia. So yang sama ada yang HRDF certified. Saya sendiri pun pernah mengadakan bengkel workshop untuk mengajar Google Ads. Bukanlah selalu kan, tapi insyaAllah saya plan tahun ni dan tahun depan akan lebih kerat lah kelas-kelas dan workshop Google Ads secara fizikal. Kenapa saya suka fizikal? Sebab bila saya mengajar online, kadang-kadang ada student dia tak faham, dia tak boleh nak tekan certain features tu, dia tak jumpa button ni kat mana, menu ni kat mana. So saya suka bila buat kelas secara fizikal, saya boleh pergi ke laptop mereka, saya akan tunjukkan, okay, tekan kat sini kan, lebih mudah. Tapi kalau secara online, saya pernah buat dulu tahun 2020. Saya minta student share screen dia, which is nanti ke semua orang dalam yang join online masa tu boleh lihat lah apa yang dalam screen student tu kan. So dia kurang privacy. Itu sebab bila saya buat kelas fizikal, saya lebih suka mengajar lah secara tunjuk terus kat dalam screen. Saya tu kalau nak belajar Google Ads dengan lebih private, saya sendiri ada sediakan private training. Saya akan datang ke tempat anda, ke office anda contohnya. Atau jika anda seorang solopreneur atau freelance, tak ada office, tak ada masalah. Saya sendiri pernah mengajar di cafe. Asalkan cafe tu dia tak bising sangat kan, dia ada aircon, ada tempat charge. So boleh kita letak laptop dekat meja kafe dan kita duduk situ 3-4 jam, tak ada masalah, beli air, beli minuman ke. Kalau ada benda pejabat ataupun ada masa, saya sendiri akan sewakan bilik mesyuarat supaya kita boleh mengajar dalam office ataupun bilik meeting yang lebih selesa. So saya jenis suka mengajar, suka menggunakan whiteboard. So saya suka conteng-conteng, ataupun kalau tak ada whiteboard tak ada masalah, saya boleh ajar menggunakan pen dan juga kertas untuk kasih anda lebih faham bagaimana sesetengah benda berfungsi dalam Google Ads. Dan last sekali saya nak jemput anda juga, jika anda ingin belajar menggunakan course yang saya baru hasilkan pada tahun ini, anda boleh klik link di bawah. Ini disebut Google Ads Lead Gen Conversion Tracking, di mana anda boleh belajar step by step nak set up Google Ads daripada awal, daripada set up conversion tracking lagi. Semoga video hari ini bermanfaat untuk anda yang bertanya bagaimana nak belajar Google Ads sendiri. Inilah jawapan dia. Dan jangan lupa, jika disuka video yang bermanfaat mengenai digital marketing, anda boleh tekan follow dan subscribe saya di semua social media saya. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.